Maka ayat akhirnya saya kata alaisallahu bi ahkamil hakimin. Adakah Allah itu adakah kamu percaya kata Allah itu adalah seadil-adil hukum? Percaya ke tak kata Tuhan itu seadil-adil hukum? Apabila sampai di ayat ni, dan sunat kita baca ataupun sunat kita jawab, iaitu apa? Apabila kita dengar baik pun di dalam semaya ataupun di luar semaya, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Sunat kita jawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala maknanya bala. Kalau kita tak ingat banyak kok panak-panak pada. Kita dengar ayat ni alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bala. Kalau tak ingat, kalau comel bisuk. Wa ana ala zalika minasyahidin. Maknanya lagu mana? Tuhan tanya sini, adakah kamu yakin ataupun kamu jadi saksi kata Tuhan ni adalah seadil-adil hukum? Kita kena jawab, ya. Bala ni mana? Ya. Wa ana ala zalika minasyahidin. Dan aku bersaksi demikian itu kata munglah orang yang seadil-adil hukumnya. Itu cara jawab. Kita dengar dalam email semaya, kita sunat kita jawab kokoh dalam semaya ataupun di luar semaya, sunat juga kita jawab. Jawab kokoh lah. Apabila kita tahu dah, kita kena beramal lah. Apabila dengar ayat surah Wat-Tini wa Zaitun, suk kepada alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bala. Tak apa dah. Kalau kita ingat lagi, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Tu. Boleh satu ilmu kita hari ni, boleh tahu apabila jumpa ayat ni kena kita jawab. Itulah lebih kurang 8 ayat di dalam surah At-Tin. Surah At-Tin. Surah At-Tin ni adalah surah yang comel lah kalau kita perhati dengan makna dia. Tuhan royak kita ni, dia jadi kita ni semua molek manusia. Kita syukur dan kita buat ibadat kepada dia. Kalau kita tengok, kita buat ibadat kepada Allah tak sangat ya. Kalau kita tengok masa kita semaya 5 waktu ni berapa minit? Berapa minit kita semaya? Sewaktu ni Zuhur lebih kurang 5 minit yang kita semaya. Ataupun banyak sekira 10 minit. Bah kalau capur 5 waktu, dalam lebih kurangnya setengah jam. Tu ya. Lepas tu 23 jam setengah tu kita ada buat gapo? Kena tanya diri kita, kena kaji lagu tu. Kita semaya lebih kurang 5 minit ya. Lepas tu hoklah masa lebih lagi tu kita buat gapo. Sebab itulah pentinglah. Tuhan duk suruh kita semaya, suruh kita puasa. Puasa pun sebulan ya dalam setahun. Tak ada kata suruh puasa tiap-tiap. Suruh puasa ambil ya awal bulan 1 sampai ke bulan 12 dak ni. Puasa bulan Milad tu sah ya, bulan Ramadan. Hok lain sunat ya. Pak keluar zakat pun wajib atas orang ni, atas kita semua ni setahun kali ya. Tapi dengan sebab kita ditutup oleh hijab daripada syaitan ni, tipu oleh dia ni, lalu tu kita tak nampak benda-benda ni.